Hai, Assalamualaikum. So, hari ni aku nak review sebuah filem arahan sulung Zahiril Azim and Adrian Tate, iaitu Martabat Misi Berdarah. Masa aku pergi premier movie ni hari tu, aku dalam keadaan yang baru balik kerja, penat apa semua tau. But movie ni berjaya buatkan aku hilang rasa penat, lupa rasa penat tu semua. Movie ni macam behind the scene, tapi kau tak fokus on director, producer or main lead tau. Tapi kau fokus on extra cast, script writer, geng-geng prop semua ni kan. Macam-macam lagi lah yang jarang kita nak nampak, sebab benda ni tak ditonjolkan sangat dengan kewujudan dorang ni. Tapi bila movie ni buat konsep macam ni, kita boleh nampak kerja dorang ni macam mana sebenarnya. Lepas tu aku nak cakap acting semua pelakon dalam movie ni, macam Zahiril Azim, Shikin Kamal, Nafiz Zaidi, Elvina Chua, Emirul Effendi, Michael Ang, Anas Rizwan, and ramai lagi yang terlibat dalam movie ni. Memang nice gila acting dorang, aku suka. Especially Fat Boce. Aku tak expect mat dia boleh berlakon macam ni. Even cameo yang ada dalam movie ni pun, aku tak silap aku ada 4 kot cameo yang ada dalam movie ni. Semua tu nama besar kan.